Minggu lepas aku decide nak ajak member-member zaman sekolah dulu keluar dan belanja diorang lunch. So disebabkan semua nak makan nasi, so kita orang pun decide lah pergi makan dekat Pop Meals ni. Ada macam-macam menu yang diorang jual kat sini. Lepas tu sekarang ni tengah ada 55% diskaun tau, sebabkan diorang dah ada 55 cawangan. Memang macam-macam kita orang order. Ada salted egg buttermilk chicken, mac and cheese, lepas tu ada loaded carbonara fries dengan popcorn chicken. Dak Ruben pula order ayam goreng kicap dengan sambal gesek dengan ayam gepuk dengan sambal gajus. Satu benda yang Abang perasan, portion makanan kat sini memang lagi besar, lagi banyak. Lepas tu untuk buttermilk chicken ni dia memang creamy sangat tau. Makan pula dengan popcorn chicken tu dengan nasi panas-panas memang sedap. Lepas tu siap dapat keropok udang sekali. Dan kita orang pun memang plan nak makan kongsi-kongsi supaya semua dapat rasa menu masing-masing. So best lah sikit kan. Portion mac and cheese tu boleh makan 2 orang. Lepas tu last time dia datang, dia punya saiz ayam tu kecil je tau. So memang sangat-sangat berbeza lah dengan sekarang. Dah, dia punya sambal ni dia punya pedas memang kau lah. So untuk hilangkan rasa pedas tu, Abang try dia punya ice lemonade ni. Yang ini memang refreshing. Lepas tu kita orang pun sambung lah makan sambil cerita balik perangai masing-masing masa kat sekolah dulu. Last kali Abang try dia punya Thai milk tea. Yang ini sedap tu sedap, cuma tak berapa kau sangat. Dan warna pun macam tak cukup pekat, so taklah nampak tempting sangat. Tapi overall memang banyak improvement kalau nak compare dengan sebelum ni. Memang sedap sampai habis licin kita orang makan. So nanti ada masa korang try lah pergi makan dekat Pop Meals ni.